Kita ingin kaya dengan emas, jangan buat 4 perkara ini. Kesilapan nombor 4, ramai yang perlu tahu. Kesilapan pertama, beli untuk jangka yang pendek. Ramai beli emas hari ini, selepas 3 ataupun 4 bulan, dah plan ingin jual emas. Emas ini bukan saham. Emas ialah simpanan jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Jika nak guna duit dalam masa terdekat, jangan guna duit itu untuk membuat simpanan emas. Kesilapan kedua adalah selalu monitor harga emas. Jika pelabur, selalunya pelabur akan beli 250 gram ke atas. Maka pelabur bolehlah untuk monitor harga emas. Tetapi jika kita hanya beli 1 gram, 1 dinar, 10 gram, kita tidak perlu bahasikan emosi. Harga naik turun itu normal. Yang penting, gram emas kita semakin bertambah. Kesilapan yang ketiga adalah beli sekali sahaja, selepas itu berhenti. Jika beli sekali sahaja, walaupun harga naik 100%, kita tetap tidak akan kaya dengan hanya 1 gram ataupun 1 dinar. Ingin kaya dengan emas, bukan emas yang buatkan kita kaya, tetapi tabiat menabung setiap bulan. Kesilapan yang keempat, beli emas tanpa ilmu. Lepas itu berharap automatik akan jadi kaya. Hakikatnya, bukan emas yang buat kita kaya, tetapi ilmu. Ilmu ni bantu kita buat keputusan yang betul, kurangkan risiko dan gandakan hasil. Pesan mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiee, bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu. Tanpa ilmu, emas pun tidak akan bermanfaat kepada kita. Jadi jika anda ingin kaya dengan emas, elakkan 4 kesilapan ini. Mulakan dengan tabungan Ecomas Gap. Hubungi saya untuk bimbingan, save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.